Tali braided Sunline Siglon PE 10.300 meter multicolor adalah jenis tali pancing berkualiti tinggi yang banyak digunakan oleh pemancing, terutama untuk teknik casting atau jigging ringan. Berikut beberapa hal tentang tali ini. 1. Buatan. Sunline adalah jenama buatan Jepun yang terkenal kerana kualiti tali pancingnya yang baik dan tahan lama. Siglon PE merupakan salah satu sandaran mereka untuk braided line, tali serat anyaman. 2. Kekuatan dan ukuran. 10 pon bererti tali ini mampu menahan beban sekitar 4.5 kg. Sesuai untuk memancing ikan-ikan kecil hingga menengah, seperti jenaha, kerapu, tenggiri kecil, dan sebagainya. 3. Panjang dan warna. Panjang 300 meter, jadi cukup panjang untuk spool rail ukuran menengah. Multicolor bererti warnanya berubah setiap beberapa meter, biasanya 10 meter sekali, memudahkan pemancing dalam mengukur jarak lemparan atau kedalaman saat jigging. 4. Karakteristik braided line. Terbuat dari serat polyethylene yang kuat dan halus. Tidak elastik seperti MONO atau fluorokarbon, sehingga sensitif terhadap gigitan ikan dan getaran umpan. Tipis tapi kuat, diameter kecil dibandingkan dengan tali mono dengan kekuatan yang sama. 5. Kelebihan. Sensitiviti tinggi, sangat baik untuk merasakan gigitan halus. Jarak lemparan maksimal kerana hanya berlaku geseran kecil dengan cincin joran. Warna-warni memudahkan mengesan jarak dan kedalaman tali saat di lapangan. 6. Kekurangan. Kurang tahan geseran dibandingkan mono, fluoro dan perlu pemakaian leder. Harga biasanya lebih mahal dibanding tali biasa. Tali apa yang anda guna dan cadangkan lagi.